Ada satu penyakit pelik kat sini. Bila rakyat bersuara, terus kena cap anti pembangunan. Kau pelik kenapa pokok-pokok tumbang, hutan kena botak. Diorang cakap kau anti projek. Kau tanya kenapa tiba-tiba ada bangunan pelik kat tanah lapang sekolah. Terus orang kata kau tak sokong kemajuan. Kau tanya pasal telus ke tidak tender projek juta-juta. Terus keluar ayat power. Rakyat macam ni lah yang halang kemajuan negara. Padahal rakyat tu cuma tanya, kenapa jambatan yang baru siap tu dah sengit? Bukan sebab dia tak nak maju, tapi dia tak nak kena maju ke longkang. Tapi biasalah, bila rakyat senyap, dikata lembik. Bila rakyat bersuara, dikata melawan. Yang pelik, bila pemimpin langgar janji, tak ada siapa pula cop dia anti harapan. Jadi, kau rasa bila rakyat bersuara, patut ke terus kena cap macam tu? Atau sebenarnya yang bagi cap tu takut rahsia dia bocor? Dan kalau kau pun pernah kena gaslight sebab tanya kenapa, atau kau pernah dengar ayat legend, kalau tak suka, keluar negara, kau geng Tajau Legends. Jadi geng, jangan lupa subscribe channel Tajau Legends kami di YouTube. Boleh klik di bio